Jadi, Nick Fuentes telah menyedari sesuatu yang kebanyakan antisemit ber-IQ rendah tidak dapat fahami. Dan untuk sekali ini, saya harus katakan bahawa saya setuju dengan lelaki itu. Lihat, kamu semua tahu. Saya rasa dia menghiburkan. Dan kamu semua tahu, saya fikir dia adalah seorang nasionalis yang sangat berbahaya dan gila yang cuba memusnahkan Amerika. Tapi, mari kita ketepikan itu sekejap kerana dia telah mengenal pasti sesuatu dalam klip ini yang saya rasa mungkin kena dengan ramai antara kita. Mari kita tonton Nick Fuentes. Orang Islam telah benar-benar melampaui batas kehadiran mereka. Ada satu masa beberapa tahun lalu, apabila kita dan orang Islam seolah-olah menuju ke arah yang sama kerana kita berdua menentang apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza atas sebab yang berbeza. Ada satu masa, setahun lalu, 2 tahun lalu, apabila orang Islam dan nasionalis kulit putih seolah-olah bersatu kerana kita berdua menentang Israel. Izinkan saya mencelah sekejap. Sungguh mengagumkan bagi saya bahawa apa yang orang tak sedar ialah itu bukan satu kebetulan. Itu memang dirancang. Untuk mengumpulkan setiap orang yang mungkin membenci Israel dan menyatukan mereka, sambil buta-buta menumpukan pada kawalan orang Yahudi ke atas segala-galanya. Bla bla bla, semua omong kosong itu. Supaya mereka tak perasan apa yang sedang berlaku dengan golongan Islamis. Tapi mereka benar-benar telah melampaui batas. Mereka benar-benar sudah tidak dialu-alukan lagi. Dan pernah satu ketika mereka mengkritik Israel bersama kita. Sekarang, apa yang mereka lakukan hanyalah mempromosikan agama mereka yang mengarut dan mempertahankan kumpulan pelaku gangguan seksual, serta membuat alasan untuk kumpulan tersebut. Dan mereka berkata, jika Anda ada masalah dengan kumpulan pelaku gangguan seksual, jika Anda ada masalah dengan orang-orang ini di negara Anda, maka Anda adalah seorang Zionis. Lihat, maksud Anda strategi mereka mungkin sebenarnya hanyalah satu, strategi manipulasi dan bukannya benar-benar menunjukkan niat baik atau pro-Amerikanisme. Wah, saya tak percaya. Jika Anda tidak mahu negara Anda diserang oleh Muslim yang ganas dan merogol semua orang, maka Anda seorang Zionis. Itulah yang Israel mahu Anda percaya. Macam ni, lupakan saja mereka. Rasanya tidak. Sekarang mereka mengadu tentang film itu. Ada satu film yang keluar dengan Armie Hammer, Cannibal W. Ada satu film yang keluar di mana Armie Hammer, panggil saya dengan nama Anda, Cannibal W dalam chat. Armie Hammer sedang membunuh semua orang Islam ini kerana merogol kanak-kanak. Dan orang Islam berkata, ini adalah propaganda Yahudi. Saya kata, hati-hati. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Sebab kalau itu propaganda Yahudi, maka itu adalah kino. Jadi, berhati-hatilah. Nick sebenarnya baru sahaja menemui rahsia yang orang Yahudi telah katakan sejak sekian lama, bahawa sebenarnya golongan Islamis cuba menyalahkan Yahudi atas segala yang mereka lakukan. Mereka yang cuba mengawal Amerika, mereka yang cuba mengawal universiti-universiti, mereka yang menyalurkan berbilion-bilion untuk menolak agenda mereka sendiri untuk mengambil alih dan mengawal. Dan mereka hanya menjadikan Israel, orang Yahudi, sebagai kambing hitam yang mudah. Dan Nick perasan perkara ini tanpa benar-benar menyedarinya. Kerana dia seperti, tunggu sekejap, kamu sudah melampaui batas di sini. Dan memang, itulah yang mereka lakukan sejak awal. Itulah yang mereka sentiasa lakukan. Kamu semua telah dibutakan oleh kebencian bodoh kamu dan operasi propaganda mereka yang berjaya terhadap kamu sehingga kamu tidak pernah mengaitkan semuanya. Tapi kami di sini asyik berkata, golongan Islamis sedang membuat kamu fokus kepada orang Yahudi sebagai musuh sehingga kamu sebenarnya tidak nampak apa yang sedang berlaku di bandar asal kamu sendiri. Tapi sekarang, Alhamdulillah, orang-orang bodoh ini telah melampaui batas. Ini hanya satu peringatan. Kita adalah orang Kristian. Ini adalah tamadun Kristian. Ini adalah tamadun Barat. Saya juga akan bertolak ansur dengan sebahagian pemujaan dewa-dewa Eropah. Bukan dalam cara keagamaan yang serius. Tetapi apabila Spengler bercakap tentang tamadun Apollonian dan kita bercakap tentang sebahagian akar kita dalam falsafah Yunani dan mitologi Yunani, mitologi Rom. Baiklah, dari sudut pandangan sastra, saya boleh bertolak ansur dengan itu dan dunia Kristian. Tetapi perkara Islam ini, ia mesti dihentikan. Dan awak tahu siapa yang paling banyak mempromosikannya? Tucker Carlson. Tucker Carlson menjemput orang-orang ini untuk memuji Islam.
Saya tak sangka saya nak jadi kawan baik dengan Nick Fuentes. Ya, memang betul. Ia adalah Tucker Carlson. Ia sentiasa Tucker Carlson. Sebenarnya ia bukan sentiasa Tucker Carlson. Dia yang mengubahnya. Dan tidak mengejutkan, ia kerana golongan Islamis menyukainya. Cukuplah. Cukup dengan semua ini. Ia adalah agama palsu. Ia adalah tamadun yang berbeza. Saya tidak mahu dengar lagi. Cukuplah sudah. Saya tidak mahu tamadun kita dikuasai oleh para oligark Yahudi. Saya juga tidak mahu ia dicerobohi oleh perogol Muslim. Anda boleh mempercayai kedua-dua perkara itu serentak. Kita boleh berjalan dan mengunyah gula-gula getah secara bermoral pada masa yang sama. Jangan jadi orang yang bodoh moral. Untuk meminjam satu frasa, kita sebenarnya boleh memegang kedua-dua pendirian itu pada masa yang sama. Saya rasa anda akan sangat terkejut apabila mendengar bahawa perkara oligarki Yahudi itu sebenarnya hanyalah teori konspirasi yang dibawa oleh golongan Islamis supaya anda tidak perasan apa yang sedang berlaku di sana. Tapi tak mengapa, awak akan faham juga nanti ni. Tidak, saya tidak mahu oligarki Yahudi menguasai Amerika. Saya juga tidak mahu perogol Muslim menceroboh Eropah dan Amerika. Dan saya sebenarnya tidak mahu dengar mana-mana daripada mereka. Saya tidak mahu dengar orang Yahudi bercakap dalam bahasa Ibrani. Dan saya tidak mahu dengar orang Muslim bercakap dalam bahasa Arab. Saya tidak mahu dengar orang Yahudi bercakap panjang lebar tentang Taurat dan semua perkara lain yang saya anggap mengarut, membalut tefilin dan, Anda tahu, melakukan semua itu. Saya juga tidak mahu dengar azan orang Muslim. Dan bismillah, alhamdulillah, diamlah. Jadi di sinilah saya akan memberikan sedikit bantahan terhadap Nick kerana biar saya katakan ini. Anda tidak boleh membandingkan kumpulan yang mempunyai 15 juta orang dengan kumpulan yang mempunyai 2 bilion orang. Anda tidak boleh membandingkan pengaruhnya. Anda tidak boleh membandingkan cubaan untuk mengambil alih. Hakikat bahawa terdapat orang Yahudi di luar sana yang mempunyai kepercayaan agama dan mereka mahu membalut tefilin serta bercakap tentang Taurat mereka sepatutnya langsung tidak memberi kesan kepada Nick Fuentes. Ia sepatutnya langsung tidak relevan. Hakikat bahawa terdapat 2 bilion orang yang cuba mengambil alih itu lebih membimbangkan. Ini adalah naratif yang berbahaya untuk membandingkan kedua-dua kumpulan ini seolah-olah mereka adalah sama. Tetapi kita dah mula ada sedikit kemajuan. Daripada bercakap tentang orang Yahudi seolah-olah mereka adalah 2 bilion Islamis yang cuba mengambil alih, kini kita sedar bahawa mungkin Islamis adalah masalahnya. Dan awak tahu tak? Kalau awak nak benci saya, tapi sekurang-kurangnya awak akan hentikan perkara kumpulan kabar angin itu daripada berlaku. Okey, saya terima. Ia satu langkah ke hadapan. Adakah ia langkah yang baik? Tidak. Adakah awak masih tidak berpengetahuan tentang apa yang sedang berlaku? Ya. Adakah awak masih dimanipulasi oleh psyops Islam yang bermula 50 tahun lalu untuk membuatkan awak lebih membenci orang Yahudi daripada membenci geng grooming? Ya, awak memang begitu. Tapi kita sedang menuju ke arah itu. Amerika, ini Amerika. Singkirkan itu dari sini. Dah cukup teruk kita kena dengar semua bahasa Spanyol. Itu pun dah cukup teruk. Saya jadi semakin radikal sebab kita dah cuba perkara itu. Kita dah cuba untuk jadi sedikit bertolak ansur di pihak kanan radikal di sini. Dan apa yang berlaku ialah bila kita beri mereka sedikit ruang, mereka ambil kesempatan sepenuhnya. Saya tak pasti kalau saya boleh kata awak cuba bertolak ansur dengan pihak kanan radikal. Saya rasa pihak kanan radikal sebenarnya hanya gembira bila jumpa seseorang yang sependapat dengan mereka tentang musuh mereka, tapi tiba-tiba mereka mula sedar. Tunggu sekejap. Mungkin kami telah sedikit disesatkan? Itu pandangan saya tentang apa yang berlaku dengan seluruh drama Nick Fuentes tu. Dan patutkah kita habiskan video ni? Saya memang tak berminat nak tengok dia. Okey, kita habiskan. Semuanya. Sama ada Yahudi. Kau tengok apa jadi dengan Yahudi. Kau bagi Yahudi sikit, mereka ambil banyak. Kau kata, mungkin kita tak perlu musnahkan Israel. Mereka kata, kita perlu musnahkan Iran. Kau bagi Muslim sikit. Kau kata, kita tak patut musnahkan Gaza. Mereka kata, Islam akan menguasai dunia. Tiada Hindu, tiada Muslim, tiada Sikh, tiada Yahudi, tiada satu pun. Tiada orang Afrika. Tutup semuanya. Jadi sekali lagi, di sinilah saya akan tidak bersetuju. Sebenarnya saya tidak menentang pendatang selagi mereka sah dan selagi mereka mahu menyesuaikan diri. Tiada masalah. Kebanyakan orang Yahudi yang saya kenal di Amerika lebih bersifat Amerika daripada Yahudi. Itu memang kebiasaan. Sekarang, kiri lawan kanan itu perbincangan lain untuk masa yang lain. Jangan bandingkan golongan Islamis yang cuba mengambil alih dan mendominasi dengan rakyat Amerika. Orang Yahudi Amerika yang datang untuk cuba membina sesuatu. Sangat berbeza.
Tetapi seperti yang saya katakan, Nick akan sampai ke situ juga akhirnya. Atau mungkin tidak kerana dia seorang pelampau sayap kanan dan dia sudah menjadi masalah sejak dari awal lagi. Dan dia akan sentiasa menjadi satu masalah kerana dia memang bersifat antisemitik. Dan apa yang Amerika tidak sedar atau apa yang Nick tidak sedar ialah sebahagian besar nilai yang membawa Amerika ke tahap sekarang adalah kepelbagaian budaya. Saya sendiri bukanlah penyokong kepelbagaian budaya. Anda semua sudah tahu perkara ini. Tetapi Amerika dibina oleh orang-orang yang datang dan membinanya. Tetapi anda mesti menyokong Amerika. Anda mesti menyokong nilai-nilai Judeo-Kristian. Anda mesti menyokong nilai kebebasan, integrasi dan kerjasama. Saya tidak fikir anda perlu mengetengahkan semua kumpulan dan hanya menyokong nasionalis kulit putih seperti Nick. Saya rasa itu hujah yang bodoh dan sejujurnya ia adalah hujah yang kurang bijak. Tetapi saya memang fikir bahawa jika anda mula sedar bahawa golongan Islamis yang mengambil terlalu banyak, maka itu adalah sesuatu yang baik. Terima kasih atas sumbangan anda dalam hal ini.